What's up guys? Sekarang saya berada di Rempayung. Sediakan payung sebelum hujan. Boleh buat setup macam ni. Aku sebenarnya nak buat konten dekat luar tapi tak apa, disebabkan hujan kita terus je dekat dalam rumah dengan apa yang ada. Ulanzi SK21 ni korang boleh buat adjustment dengan cara yang macam ni. Selain daripada ambil gambar biasa menegak, kalau korang suka vlog, korang boleh buat macam ni juga. Faham tak? Hey, what's up guys? Sekarang saya berada di Rempayung. Sediakan payung sebelum hujan. Boleh buat setup macam ni. Macam L macam ni kan. Nak buat macam ni pun boleh. Macam ni boleh. Kalau korang nak buat shoot dia macam ni, boleh juga. Macam tu boleh juga. Ataupun dekat bawah, boleh juga. So korang boleh buat setup ikut kesesuaian korang. Walaupun dia punya ball head dia tak adalah macam ball head yang boleh adjust secara menyeluruh, tapi kita still boleh buat something lah menggunakan ni. Okay. Kalau korang nak dapatkan Ulanzi SK21 ni, korang boleh dapatkan sekarang dekat beg kuning. You dengar you dapat. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Gerak dulu. Ciao. What's up guys? Rempayung boleh lah. Ulanzi SK21 Ace Vlog In.